Ok, sekarang kita dah check out. Kita ambil lobby ni untuk keringkan baju-baju yang apa ni, yang basah tu. Sebab kita nak bawa balik naik flight kan, takkan nak bawa berat-berat. So kita keringkan je. Kalau nak basuh pun boleh, tapi yalah, kita keringkan je lah. Hotel kita dekat belakang tu lah, balik bangunan ni, dekat jalan besar tu. Kita masuk dalam sini sikit, dekat je jalan kaki. Kita nampak beach, apa benda tu, beach corner tu, beach cafe ke beach corner warna oranye tu sebelah. Ada lobby, senang lah. Sekarang dah pukul 1. Lepas ni kan kita pulang motor. Lepas tu ya, jalan-jalan ke, pergi airport terus ke, tengoklah macam mana. Air tak dalam ni? Jom. Bukan jauh, depan ni je ni. Senang ni kan. Dia standard dia lebih kurang macam dekat Siam juga. Siang macam ni lah keadaan dia kan. Waktu malam dia meriah. Bezanya dia tak ada disco-disco, pub-pub, mabuk semua tak ada lah. Lagi satu, dia mungkin Siam tu murah sikit lah kot. Sini biasalah Malaysia kan. Malaysia mestilah standard, kena mahal semua. Barulah kita standard sikit kan. Tapi cantik dia sama lah macam kat Siam. Dapatlah vibe-vibe dia tu, walaupun tak pergi ke Siam kan. Cuma saya rasa kos tu mungkin lebih sikit kalau kat sini, kalau dibandingkan. Kalau dia dapat macam sama je dari segi makan, transport, benda semua, baik datang Langkawi. Lagi best, makan senang cari. Dah tentu-tentu semua kedai halal kan. Macam tu lah dia punya kesimpulan dia. Kita dah sampai dekat Kak Yan Nasi Campur. Seperti mana yang direkomend oleh brother yang dekat pantai tu, yang jaga boat, banana boat semua tu. Kita makan kat sini sedap. Banyak pilihan nasi campur. Padahal kita tak lapar sangat pun ni. Tapi yelah, tengok macam ramai orang. Kita tengok apa dah. Macam cakap, okey dah selesai makan. Gedebak-gedebu makan nasi campur. 7 sekeluarga, masuk seorang kanak-kanak, RM92. Okey lah kan. Okey lah, standard je lah harga dia kan. Tak ada mahal kan. Makan standard lah, tak adalah beri sangat makan. Nasi campur okey, boleh. Okey, macam biasa kita dah pulang kereta ni. Kita nak check tinggal, tak ada. Dalam dashboard tak ada apa ya? Tayar merah. Ayo. Pandu boleh pulang. 31. Dia punya boarding 20.05. Maksudnya kalau sekarang ni tak boarding, tak delay lah kan. Batik Air. Jadi kalau Asia tak delay, bukan Asia biasa lah kan. Tapi ni Batik Air okey lah. Asha. Bye. Bye guys. Asha, tunggu Daddy lah. Tunggu Daddy. Okey, dah sampai KL IA1. Sekarang pukul 9.40. Okey, bye. Kakak nak air ais tu. Habis. 188.